Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam siri pembelajaran Syarah Ibn Aqil melalui kitab ringkasan Syarah Ibn Aqil dalam bentuk peta minda dan jadual. Ini draft dia ya. Buku on the way. Buku sedang berada di kilang, tak siap lagi. Okey, insya-Allah seminggu dua lagi siaplah buku tu. Okey. Semalam kita bincangkan berkaitan dengan la an-nafiyah lil jins. Jom kita tengok keadaan-keadaan dia. Keadaan-keadaan la, isim la tu sendiri macam mana. Semalam kita dah bincang pasal ni, tajuk isim la yang mufrad. Okey, la rajula qaimun. Okey, selain pada tu dia ada dua lagi jenis dia. Keadaan dia. Bukan jenis, ahwal keadaan dia. Keadaan isim la tu macam mana bentuk isim la tu. Satu bentuk mufrad seketul. Yang dua lagi ni sebenarnya dia dua ketul. Dia bukan seketul. Maksudnya macam mana? Contohnya, ini beza mudhaf la dalam keadaan isim la dalam keadaan mudhaf. Ini isim la dalam keadaan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Contohnya apa? Yang mudhaf dulu. Okey, yang mudhaf dulu. Contoh la ghulama rajulin hadirun. Tidak ada jenis. Dia menafikan jenis kan, la allati li nafyil jins. La ni la nafyil jins. Ghulama, ghulam lah ataupun budak. Rajulin. Pada orang itu yang datang, hadirun. La ghulam rajulin. Okey. Jadi ghulam tu mudhaf, rajulin mudhafun ilaih. Jadi ghulama, sebab tu baca ghulama sebab dia isim la. Okey. Rajulin ni mudhafun ilaih. Ni jadi ghulama isim la mansub wa huwa mudhaf. Yang ni dia tak beza dengan yang mufrad ni. Mufrad dia mabni. Ismul la an-nafiyah lil jins mabni. Mabni al-fatah fi mahalli nasbin. Dia mahal nasab ni sebab dia kan isim la mesti mansub kan, asal cerita dia. Tu asal cerita dia. Okay, sekarang ni untuk mudhaf dia direct mansub je, tak ada mabni ala tak ada. So jadi apa? Ghulama ismula mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah wa huwa mudhaf. Dia ni mudhaf, merangkap mudhaf. Rajulin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Hadirun khabar la. So itu je. Jadi dia ada dua ketul, itu beza dia. Kemudian kita tengok ada contoh lagi untuk mudhari' lil mudhaf. Mudhari' ni sebenarnya kita faham fi'il mudhari', tapi kalimah mudhari' itu sendiri maknanya syabihun. Musyabih, maknanya dia sama dengan mudhaf, hampir sama dengan mudhaf. Dia bukan mudhaf, tapi hampir-hampir sama dengan mudhaf. Macam mana maksudnya tu? Dia ada dua jenis yang kita boleh tengok. Satu dengan syabih bil mudhaf dari segi amal, satu lagi syabih bil mudhaf dengan ataf. Okey, tengok dulu satu lagi. Dengan amal ni macam mana? Contohnya la tali'an jabalan. Tidak ada pendaki gunung. Tidak ada pendaki gunung. Tidak ada seorang pendaki gunung pun. Jadi tali'an di sini adalah isim lah. Jabalan adalah maf'ulun bi. Ini mana dia beramal. Di sini, apa beza dengan mudhaf tadi tu? Yang ni, isim dia adalah bentuk dia isim biasa. Tak kira lah gulama ke, kita nak sebut apa. Madrasah ke, apa-apa sajalah. Kita nak sebut apa, benda-benda lain lah. Tapi kalau ini syarat dia ada syarat dia. Kalau kat sini, nak bagi contoh dia, ni kan tali'an. Kalau tali'an ni apa? Kalau ni dari segi sorof. Sorof dia ialah isim fa'il. So di sini boleh guna isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. Yang tu semua kita panggil isim yang wasaf. Isim mushtaq yang wasaf. Kalau contoh isim zaman macam masjid, madrasah, itu bukan isim yang wasaf, itu tak wasaf. Yang wasafnya ialah macam isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Mana dia boleh jadi syabihan bil mudhaf. So kalaulah adik-adik nak buat dia sebagai syabihan bil mudhaf ataupun mudhari' lil mudhaf, maka kena guna salah satu daripada tu. Isim fa'il ke, isim maf'ul ke, sirah mubalaghah ke, sifat musyabbah ke, itu boleh. Okay. Sebab apa? Yang tu je boleh ada maf'ulun bih lepas tu. Ni jabalan ni adalah maf'ulun bih kepada tali'an. Mana isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Itu maksud dia. Kalau isim sepatutnya dia tak perlu pada maf'ulun bih. Isim tidak perlu, tetapi untuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sirah mubalaghah perlu.
Ada yang perlu pada maf'ul bih, ada yang tak perlu. Macam fi'il biasa, seolah-olah macam fi'il itu dipanggil syabihan bil mudhaf. Okey, syabihan bil mudhaf. Okey, settle yang ni. So kalau dari segi i'rab dia, tali'an tu jadi isim la, jabalan tu maf'ul bih, zahirun jadi khabar. Khabar la nafi lil jins tadi. Okey, kemudian satu lagi contoh lain iaitu dengan ataf. Maksudnya dengan beramal. Sekarang ni dia dengan ada ataf. Bila ada ataf ni ada waw. Ada waw, ada huruf-huruf ataf yang lain. So contoh la salasatan wa salasin. Tidak ada jenis tidak ada jenis 33 di sisi kami. Indana ni jadi khabar. Khabar syibih jumlah lah. Ini jadi khabar. Yang ni isim la. Salasatan isim la, waw tu ataf, salasin maktuf. Jadi salasin sebab dia maktuf kepada mansub kan. Salasatan ni mansub. Dia mansub kenapa? Sebab dia isim la nafiyil jins. La an-nafiyah lil jins. Wa salasin ataf wa ataf salasin maktuf. Indana khabar. So itulah jenis keadaan-keadaan la an-nafiyah lil jins. Faham? Senang je, maknanya ada 4 lah. Kalau kira keadaan tu 4 contoh. Dia senang, dia nak hafal ni hafal contoh je sebenarnya. Kalau mufrad la rajula qaimun. Kalau mudhaf la ghulama rajulin hadirun. Kalau syabihan bil mudhaf, syabih bil mudhaf, dia ada 2 tu. So kalau nak, contoh ni bukan kita nak suruh hafal supaya jawab periksa macam tu sebenarnya. Nak memudahkan kita ingat. Sebab contoh kan banyak. Itu tujuan dia. Itu tips berguna untuk dalam exam nanti SPM. Bagi yang tak ambil SPM, santai-santai aja. Relax-relax saja.